Hari ni cuba nak selesaikan antara projek yang dah lama tertangguh. Ranting pokok ni dulu hadiah daripada kawan yang sangatlah baik. Kak Iman dah siap-siap simenkan sekali dalam pasu. Dah bertahun-tahun dah simpan. Ada juga bahagian yang dah reput dan berlubang-lubang ditebuk gumbang. Yang tu kita potong dulu supaya reputnya tu tak merebak ke bahagian yang lain. Cadangnya nak buat pokok bonsai, jadi kena tebuk lubang dulu. Buat tebuk lubang ni kan dia tak adalah susah mana pun. Tapi kadang tu kalau nampak anak lalu, mulalah tulang mak dia reput. Tapi itulah sekejap je. Lepas tu kena jugalah buat sendiri. Dah selesai tebuk lubang, part yang paling best nak pasang daunnya pula. Daun-daun ni sebenarnya lama dah beli, ansur-ansur belinya supaya tak terasa sangatlah dah keluar duit. Nak pasang daun ni pula macam tak tahu nak mula kat mana dulu. Kira hentam je lah. Yang penting kita kasih jadi. Tengah seronok letak daun, rasa macam tak cukup lah pula. Tapi tak apa, mana yang kurang tu nanti bolehlah top up kemudian. Alhamdulillah macam ni rupa pokok ni seadanya. Bangga pula rasa hati dapat siapkan lepas sekian lama tertangguh. Sebabkan dah lama sangat, pasu dia pun dah reput tau dan dia pecah sendiri. Cadangnya nanti nak tukar pasu yang baru, nak yang besar sikit lah daripada yang ada ni. Lepas tu nantilah baru fikir kat manalah tempat yang cantik letak pokok ni agaknya kan.